Dari tepi jalan ke kedai sendiri, perjalanan seorang wanita muda ini membuktikan bahawa usaha gigih mampu mengubah nasib apabila jualannya kini mencecah 300 kg colek buah setiap hari. Suwaibatul Aslamiah, 27 tahun, kini mengusahakan kedai tetap miliknya, colek buah Kelate, yang terletak di Panji, Kota Baru selepas setahun berniaga secara jalanan. Dia yang juga ibu kepada seorang anak berkata, sambutan pelanggan amat menggalakkan hingga kadang-kadang tidak menang tangan untuk melayan permintaan. Istimewa colek buah Kelate kita ni, banyak buah fresh tu. Banyak. Ada dalam sehari-hari kadang-kadang 10 jenis buah. Kadang-kadang ada cukup 12 jenis buah fresh, naik buah banyak. Paling sikit buah kita pun, paling tak ada buah lah ni, tak ada musim. 7 jenis buah. Kegilaan buah. Lepas tu, jeruk. Jeruk kita ada 16 jenis jeruk. Lepas tu, asam boy. Gula lada mango kita, ada hot lace, ada hot hijau, ada hot lada. Campur sekali. Lain daripada orang lain lah. Kita buat tu. Colek tu buat sendiri belakang. Alhamdulillah menjadi kegilaan ramanya. Gula lada, asam boy, colek-colek misi tu lah. Dia berkata demikian ketika ditemui kru iMedical TV di kedainya di Panji baru-baru ini. Katanya bekalan buah-buahan segar diperoleh setiap pagi dari pusat transformasi luar bandar RTC Tunjung, manakala jeruk buah dibekalkan dari negeri luar. Keistimewaan kedai itu terletak pada 12 jenis colek buah dan 16 jenis jeruk buah yang sentiasa menarik minat pelanggan untuk mencuba. Suwaibatul berkata sebelum ini dia berniaga bersama ibunya sebelum mengambil alih sepenuhnya perniagaan itu. Namun perjalanan untuk bertapak sendiri bukan mudah apabila dia terpaksa berpindah lokasi beberapa kali bagi mencari kawasan strategik. Minat memang dari kecil lagi naik buat minat lama dah. Tapi kita sebelum ni berkerja duduk nego dengan mak. Mak tu jual colek di tanah nego. Tapi hak ni hak resipi kita sendiri, kita buat sendiri dan kita nak kembangkan sendirilah nama colek buah Kelate ni. Dan jual ni alhamdulillah. Macam duduk dia lebihkan kepada nak makan asam pun saja. Kalau macam gitu dia campur semualah. Misal gula lada semualah. Kalau kata orang kena sancu. Katanya colek buah dijual pada harga RM5 bagi satu cawan yang mengandungi 3 jenis buah pilihan dan RM10 untuk 2 cawan, membolehkan pelanggan memilih kesemua jenis buah yang ada. Suwaibatul turut bersyukur kerana perniagaannya kini mendapat sambutan daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak, golongan dewasa dan warga emas. Katanya kedainya dibuka setiap hari bermula 7.30 pagi hingga 5 petang. Nur Atirah Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, berita iMedical TV.